Ramai orang tahu tentang Korea Utara dan Korea Selatan. Tapi kenapa negara ini terbelah dua hingga hari ini? Sebelum Perang Dunia Kedua, Korea adalah satu negara bersatu di bawah jajahan Jepun sejak tahun 1910. Pada tahun 1945, Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua. Korea akhirnya bebas, tapi inilah titik permulaan perpecahan. Amerika Syarikat dan Soviet Union bersetuju membahagikan Korea di garis paralel ke-38. Utara dijaga Soviet, Selatan oleh Amerika. Masalahnya, Utara mengikut ideologi komunis Soviet, manakala Selatan memilih demokrasi gaya Barat. Dua dunia, dua sistem. Pada tahun 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan. Perang Korea bermula, mengorbankan berjuta nyawa. Amerika Syarikat dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, campur tangan membantu Korea Selatan menahan serangan. Perang tamat pada 1953, tapi tiada perjanjian damai ditandatangani. Korea kekal terbahagi sampai hari ini. Hari ini, garisan DMZ di paralel ke-38 menjadi sempadan paling ketat di dunia, memisahkan dua Korea. Korea Utara hidup di bawah diktator Kim, tertutup dari dunia. Korea Selatan pula menjadi negara maju dan demokrasi moden. Ramai rakyat Korea masih berharap satu hari nanti, Utara dan Selatan akan bersatu kembali.